Besar, kasar. Pasar, besar, kasar. Itu perkataan yang orang sebut. Tetapi ibu dan ayah, kalau ra di dalam ilmu tajwid yang sebelumnya berbaris atas ataupun berbaris depan, anda kena baca dalam keadaan tebal. Jadi kita kena baca tebal. Bukan Allahu Akbar, tetapi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan bar tebal. Kalau contoh pasar jadi pasar. Besar jadi besar. Kasar jadi kasar. Dia punya tebal dia. Aidit kata, Assalamualaikum Ustaz, nak tanya boleh? Boleh. Kalau Ustaz boleh jawab, Ustaz jawab. Jadi ibu dan ayah baca macam mana? Allahu Akbar. Ikut sama-sama dengan Ustaz. 300 orang ikut sama-sama dengan Ustaz. Baca Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gitu baca dia. Okey ke tak okey? Setakat ni siapa yang faham, boleh tak komen okey? Setakat ni jelas tak? Kalau jelas, komen okey. Okey ke tak okey? Boleh faham setakat ni Boleh Okey, Isah kata okey, Opah kata okey je lah, Masya Allah. Okey, Ustaz tengok semua okey. Ramiza kata tak. Okey, Ramiza Begum ada tak soalan nak tanya? Syukran Ustaz. Waalaikumsalam awang. Siapa yang baru masuk, insya-Allah boleh bagi salam. Masya Allah, kita sudah berada nak dekat 12,000 like. Masya Allah. Dan selamai 30 share. Masya Allah. Ustaz doakan kepada anda semua yang tekan like dan tekan share. Moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan anda pahala yang berterusan. Di antara pahala yang berterusan sehingga ke hari kiamat adalah ilmu yang bermanfaat. Anda tekan share, tekan like. Orang masuk live disebabkan anda yang tekan share. Orang tu dapat pahala, anda pun akan dapat pahala. Mereka belajar satu huruf tu dibaca sampai mati, anda akan dapat pahala sampai mati. Masya Allah. Free saja tekan share dengan tekan like. Tahniah kepada anda semua. Okey, baik. Ibu dan ayah, kita pergi dekat suratul Fatihah. Ustaz akan baca dulu. Anda ikut baca bersama dengan Ustaz. Boleh? Maaf Ustaz, saya dengar ra macam huruf waw. Saya dengar ra macam huruf waw. Jadi kita kena berlatih. Kalau ra tu panjang betul tak Ustaz? Ra mana Allahu Akbar. Tak boleh. Ra. Terima kasih dah share Ustaz. Terima kasih kepada semua yang tekan share supaya yang tekan like. Okey. Baca dengan Ustaz. Siapa dah baca, komen dah. Baca sama-sama Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik. Siapa dah baca? Siapa dah baca, komen dah. Semua dah baca. Alhamdulillah. Okey, baik. Ibu dan ayah. Sekarang ni Ustaz nak bagi kuis. Kuis minda. Kita nak tengah hari ni Ustaz lah bagi kuis. Tak apa Kita bagi, Ustaz akan baca 2 jenis bacaan. Anda kena pilih mana satu yang betul. Kalau takbir raya boleh panjang boleh ke? Boleh boy, tak ada masalah boy. Okey. Ustaz akan baca 2 jenis bacaan, A dan B. Anda kena pilih mana satu betul. Boleh Okey. Baik, Ustaz baca A dulu. Dengar betul-betul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A. B pula. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. B. Baik. Mana satu yang betul? A ataupun B? Ramiza Begum kata B. Amin kata A. Harun kata A. Miza kata B. Salbiah kata B. Rabiah kata B. Fitri kata B. Gudang kata B. Masya Allah, laju komen. Tak sempat baca. Z. Waalaikumsalam. Z Kampung Panji. Masya Allah. Ustaz tengok ada yang kata A, ada yang kata B. Nampaknya kita tak ada yang tak ada majoriti Okey, baik, tak apa, tak ada masalah. Tahniah kepada anda semua yang jawab. Ustaz nak bagi tahu jawapan Jawapannya adalah dua-dua salah. Ustaz, saya dengar macam Ustaz macam betul, tiba dua salah. Ustaz minta ada
ke yang terkejut? Ada yang terkejut beruk dalam live. Ustaz minta maaf Ustaz tak ada niat nak prank anda, Ustaz tak ada niat nak game anda. Sebenarnya Ustaz nak bagi tahu betapa pentingnya ilmu sebenarnya. Bila kita ada ilmu, barulah kita tahu mana betul, mana salah. Ataupun kedua-duanya salah, betul tak? Saadiah kata kenapa? Okey, sekejap. Anda semua jangan risau, anda semua jangan gundah gulana. InsyaAllah Ustaz akan kongsikan kepada anda kenapa salah, kenapa bisa. Ustaz minta satu je. Ustaz nak minta anda fokus saja. Dan terus amalkan. Boleh? Kalau boleh, yang ni jangan kita buat. Okey. Kenapa salah? Salah. Dah ada jawapan kat atas. Salah sebab Ustaz baca dalam keadaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Memantulkan bacaan huruf yang bertanda mati. Padahal huruf yang kita boleh pantulkan cuma ada 5 sahaja. Yang kita sebut sebagai huruf qalqalah. Bukan Coca-Cola yang buat kita kencing manis, itu bukan, tu lain. Tapi huruf qalqalah dia ada 5. Ba, jim, dal, qa, ta. Huruf qalqalah. Mereka ni ada satu sifat yang kita sebut sebagai tawalud. Ma makna tawalud? Tawalud itu bermaksud pantulan. Pantulan macam mana? Ab. Kalau tak ada pantul, tak ada lantunan, ab. Ab. Tapi kalau ada lantun, ab. 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 Aj. Ad. Aqa. At. Itu adalah pantulan. Ada tak nampak huruf lam? Mana ada huruf lam? Kalau tak ada huruf lam, tak bolehlah kita baca ala, ula, ila. Enggak boleh ibu dan ayah. Tak boleh ala. Jadi kita kena baca macam mana? Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu baca dia. Dan ini termasuk dalam kesalahan khafi. Kesalahan yang tersembunyi. Kalau terbaca macam ni, tak batal solat. Tetapi, kalau kita hilangkan hamzah dia, kita baca laham. Alhamdulillah. Ini kalau orang terbaca laju. Dia baca laju sangat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia berubah menjadi lahmun. Lahmun ni bermaksud apa? Bermaksud daging. Daripada segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, berubah menjadi daging bagi Allah. Mentang-mentanglah kita raya korban ni, banyak daging kita dapat. Sampai tak muat peti sejuk kita nak letak daging-daging korban kita. Tiba-tiba kita sebut daging. Solat kita boleh batal, ibu dan ayah. Ni serius. Sebab itulah jangan tersalah sebut. Kita sebut macam mana? Bagi betul. Boleh? Semua okey? Ni baru A. Okey, kenapa B pula salah? B salah sebab Ustaz baca dalam keadaan alhamdu. Ada tak beza? B ni sebab tu lah B salah. Ada tak beza dengan original punya? Cuba jawab kat komen. Beza ke tak beza? Yang betul punya, yang original punya, alhamdu. Yang Ustaz baca tadi yang salah, alhamdu. Apa beza dia sebenarnya? Siapa yang boleh jawab? Ini ha apa? Ini ha apa? Apa ha ni? Ini ha apa? Saadiah kata ha bulat. Jalil kata ha pedas. Satu ha bulat, satu ha pedas. Okey, baik ibu dan ayah. Kalau anda tengok kat sini, kalau anda baca dalam solat betul Isah. Beza proton Ustaz. Kenapa proton? Ibu dan ayah, Ustaz nak bagi tahu kepada anda, kalau kita baca yang ni, makna dia berubah ke tak berubah? Cuba jawab.
Kalau kita baca alhamdu, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ini maksud dia. Kalau kita baca alhamdu, sama ke tak sama? Berubah. Masya Allah. Mizah kata berubah. Diana kata berubah. Ya benar. Muhammad Khair kata berubah. Mizah kata tak sama. Ya, ibu dan ayah. Kalau ustaz nak bagi tahu makna, sebenarnya ustaz tak sampai hati. Sebab apa ibu dan ayah? Ni kalau kita sebut. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ini maksud dia. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Kita nak puji Allah. Tapi kalau kita tersalah baca, makna dia berubah. Daripada segala puji bagi Allah, dia berubah menjadi binasa bagi Allah. Na'udzubillah. Dia ada 3 maksud tau. Maksudnya binasa, hancur, celaka. Lagi 2 ustaz tak mampu nak tulis. Ustaz tak nak tulis. Tak sampai hati ustaz nak tulis ibu dan ayah. Binasa. Kita baca Al-Fatihah berapa kali setiap hari? Kita baca Al-Fatihah 17 kali setiap hari. Cuba bayangkan kalau kita baca 17 kali tu binasa, hancur, binasa, celaka, na'udzubillah. 17 kali. Ada seorang makcik. Makcik tu berumur 60 tahun. Dia datang kat kami, dia tanya, Ustaz, makcik ni dah berumur 60 tahun dah. Baru makcik tahu nak bezakan baru makcik tahu nak bezakan 60 tahun baru dia nak bezakan. Ustaz, terbayangkan ya Allah, mak ayah kita yang dah berumur 60, 70, 80 tahun. Cuba bayangkan mereka yang baca sebegini. Cuba bayangkan dalam solat-solat terakhir mereka. Baca dalam, tak payah ingat mak ayah pun tak apalah. Ingat diri kita pun sama je. Kita pun akan merasai kematian. Cuba bayangkan kalau solat terakhir kita ni baca dalam keadaan menghina Allah. Na'udzubillah. Sekarang ni Ustaz nak tanya kepada anda semua. Siapa yang dekat sini yang nak tips dan formula daripada Ustaz? Siapa yang nak? Siapa yang nak tips dan formula daripada Ustaz? Bagaimana nak bezakan bagaimana nak bezakan Siapa yang nak? Nak, komen nak. Lagi ramai orang semangat nak belajar, Ustaz lagi semangat nak berkongsi ilmu kepada anda. Terima kasih kepada semua yang tekan like, semua yang tekan share. Terima kasih banyak. Anda tekan share, anda tekan like, supaya lagi ramai orang boleh masuk dalam live kita, supaya mereka nampak ni. Mereka nampak dan mereka belajar. Dan moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita ilmu yang bermanfaat pada hari ini, insya-Allah. Okey, baik. Ustaz tengok ramai komen nak. Sekarang ni ibu ayah, tengok betul-betul. Ini adalah ini adalah Sebelum anda nak tahu bagaimana cara dia nak sebut, anda kena tahu dia punya kedudukan makhraj tu. Kedudukan makhraj huruf. Sekejap. Saya nak tunjukkan kepada anda. Okey. Siapa yang dekat sini tak ada tekak, tak ada leher? Rasanya semua ada. Yang tak ada cuma alien saja. Kita bukan alien. Kita manusia biasa, semua ada leher, betul tak? Okey. Ustaz nak minta anda semua ambil tangan anda, pegang kat leher. Ambil tangan anda, pegang kat leher. Kita nak tahu kedudukan sifat makhraj huruf kat mana. Tekak kita terbahagi kepada 3. Atas halkum, tengah halkum, dengan bawah halkum. Okey. Sekarang ni, cuba sebut huruf ha. 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 Anda akan perasan, dia akan berlaku getaran dekat tengah halkum. Ha. 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 Cuba anda sebut huruf ha. 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 Anda akan perasan dia akan berlaku getaran dekat bawah halkum ataupun pangkal halkum. Waalaikumsalam Mak Ana. Sihat Mak Ana. Siapa yang dah buat ni, cuba komen. Betul ke tak betul? Siapa yang dah buat ni, cuba komen. Betul ke tak? Ha berlaku dekat tengah halkum, ha berlaku dekat bawah halkum ataupun pangkal halkum. Betul ke tak betul? Siapa yang pegang? Pegang. Pegang dan testing sendiri. Betul, okey.
Akif Sempoi kata betul. Mifa kata, Aziz kata betul. Okey. Jariah kata betul. Upi kata betul. Yati kata betul. Okey. Saya tengok ramai komen betul. Itu adalah dia punya sifat makhraj huruf. Sekarang ni pula kita tengok sifat huruf. Okey. Ha. Ha dia ada satu sifat huruf yang kita sebut sebagai hams. Ustaz, apakah hams ini? Hams ini adalah sifat keluar angin. Alah, macam kita makan sambal lah. Sambal ayam geprek ke, sambal ayam gepuk ke, makan cili padi ke, makan cili kering ke, makan ramen samyang ke, makan itik salai pedas tu ke, tak kisahlah. Dia punya kepedasan tu sampai keluar. Pedas. Gitu, betul tak ibu dan ayah? Okey, jadi sama je. Kedudukan mulut. Kita punya mulut pula, dia mesti dalam keadaan lebih kurang seringaikan mulut sedikit. Sengihkan sedikit. Jadi macam mana? Tengok mulut ustaz. Ha. Ha berlatih Ha. Senyum sikit. Ha. Keluarkan angin. Kalau ha bulat, dia ada satu sifat yang hurufnya ada pada sifat yang huruf yang lain, tetapi kita nak fokuskan kepada huruf ha. Dia ada satu sifat yang kita sebut sebagai istifal. Istifal ni adalah bacaan yang menurun ataupun mendatar. Kalau lelaki akan menggunakan suara yang garau, kalau wanita akan menggunakan suara yang lebih besar daripada biasa. Mulut pula dia sedikit dalam keadaan membulat. Mulut sedikit membulat. Tengok mulut ustaz Ha. Yang ni ha. Yang ni ha. Dapat ke tidak? Siapa yang dapat bezakan ha dengan ha, boleh tak komen dapat. Kalau anda berlatih macam ni 100 kali setiap hari, insya-Allah anda akan dapat bezakan insya-Allah. Dapat, alhamdulillah. Jadi berlatih sama-sama dengan ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Itu maksud dia. Mulai daripada hari ini, waktu ini, selagi mana Allah bagi kita masa, selagi mana Allah bagi kita peluang pada hari ini, pastikan haramkan diri anda baca ha bulat. Jangan baca lagi dah. Sebab apa? Makna dia berubah menjadi binasa, na'uzubillah, lepas daripada hari ni. Habis jelas ni, mulai daripada hari ni, waktu ini sekarang pukul berapa? 12.32 tengah hari. Jangan kita duk baca ni lagi. Baca Alhamdulillah. Sama-sama baca dengan ustaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu baca dia. Siapa yang sini jelas, siapa yang sini faham, boleh tak komen? Alhamdulillah. Tanda syukur kita kepada Allah. Saya tidak boleh nak getarkan ra macam mana ustaz? Okey, ra, letakkan lidah kat belakang gigi atas langit. Nak sebut huruf ra. Ra kena berlatih. Ra, ri, ru. InsyaAllah. Zi, kompong panji. Boleh alhamdulillah, masya-Allah. Ibu ayah komen je alhamdulillah, komen. Kalau tak komen pun sebut alhamdulillah. Alhamdulillah ni cuba kira berapa huruf. 1 2 3 4 5 6 7 8 huruf. 1 huruf 10 pahala. 8 huruf 80 pahala kita dapat komen alhamdulillah. Free je pahala. Betul tak ibu ayah? Senangnya kita nak dapat pahala. Dan kita lagi banyak bersyukur kepada Allah, lagi banyak rezeki yang Allah akan bagi. Lagi banyak ilmu yang Allah akan bagi. Lagi banyak nikmat yang Allah akan bagi kalau kita banyak bersyukur kepada Allah. Tahniah kepada anda semua. Ustaz yakin anda semua mesti tak rancang nak masuk live ustaz. Betul tak ibu dan ayah? Sebenarnya bukan kita tak rancang nak masuk. Sebenarnya Allah pilih kita. Allah pilih kita. Allah takdirkan kita untuk masuk dalam live ni. Sebab apa? Sebab Allah nak memberikan kita hidayah. Hidayah Allah ni sangat-sangat mahal. Dan ustaz nak ucapkan tahniah kepada anda semua yang masih stay dalam live ustaz.
tahniah kepada anda semua. Sebab apa? Sebab nak dapatkan satu benda. Nabi sebut apa? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah nak bagi dia kebaikan di dunia dan juga di hari akhirat, Allah akan bagi dia faham ilmu agama. Nak faham ilmu agama, kena usaha untuk belajar. Tahniah kepada anda. Okey, baik. Boleh kita move on Okey, sekarang Ibu Ayah, macam biasa, Ustaz akan baca dulu. Ustaz akan baca dulu, anda ikut baca bersama dengan Ustaz. Siapa yang dah baca, komen dah. Boleh Okey, kita baca sama-sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, baik. Siapa dah baca? Siapa yang dah baca, komen dah. Dah baca Okey. Ru tak jadi Pak Ustaz Ru tak jadi Ustaz. Yang mana Ru Yang tadi ke? Okey, baik. Alhamdulillah, semua dah baca. Okey, baik Ibu dan Ayah. Macam biasa, Ustaz nak bagi kuis kepada anda. Boleh tak kita main kuis lagi? Ustaz ni kenapa Ustaz asyik main kuis je? Dah lah tengah hari ni. Ustaz nak bagi tahu kita live ni, kita santai-santai je tau. Santai-santai, janji sampai. Jangan serius sangat, boleh? Boleh, kita main kuis Ra, ri, ru, zi, Kapu Panji tanya ra macam mana? Okey. Ra, letakkan lidah kat belakang gigi, atas lelangit. Ra. Cuba sebut huruf ra. Boleh Okey, Ustaz tengok ada yang kata boleh Okey, baik. Ustaz akan baca A dan Ustaz akan baca B. Anda kena pilih mana satu betul. Boleh Okey. Baik, Ustaz baca A dulu. Dengar betul-betul Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A. Ustaz baca B pula. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. B. Baik, mana satu yang betul? A ataupun B? Ru susah sikit. Ru. Kena berlatih lah Z Ru. Kena berlatih. Okey, mana satu betul? Wan Hassan kata B. Ada yang nak Ustaz ulang balik semula ke? Dua-dua salah. Saadiah kata B. Jariah kata B. Ada yang kata A. Amin kata dua-dua salah. Mentang-mentang kat atas tadi dua-dua salah. Yang bawah pun dua-dua salah. Mizah kata dua-dua betul. Lowi kata B. Yati kata A. Ada yang tak dengar ke? Nak Ustaz ulang balik semula tak? Okey. Ustaz tengok ada yang kata A. Ada Zainal Abidin kata ulang. Okey, tak apa. Kali ni Ustaz akan ulang Ustaz akan ulang dan Ustaz akan tulis apa yang Ustaz baca. Boleh? Fitri kata dua-dua betul. Okey, baik. Kali ni Ustaz akan tulis Ustaz sambil baca, Ustaz tulis. Tengok betul-betul anda boleh jawab lagi sekali Okey. A A tadi Ustaz baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A. B pula Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. B. Boleh nampak ke? Okey. Lowi kata dua-dua betul. Okey. Dua-dua betul ke? Rasanya lain dua-dua ni. Masya Allah. Baru semua confident level tiba-tiba naik baru semua nampak. Ya, betul. Jawapannya pasukan Sabang. Najwa, Zahia Osman semua kata ya, jawapannya adalah A. B salah. Siapa yang salah tak ada masalah. Kita tetap belajar. Dapat pahala juga kalau salah. Masya Allah, tak dapat dosa pun. Sebab kita belajar. A jawapan dia. Tahniah kepada semua yang jawab A. Sebab apa bezanya? Bezanya adalah tanda sabdu dekat sini. Ini ada sabdu, yang ini tidak ada tak ada sabdu. Jadi ibu dan ayah, kalau ada sabdu ke tak ada sabdu ke, ada ke beza dia? Ada ke beza ke semua sama je? Masya Allah. Ke kalau kita baca ada sabdu ke tak ada sabdu ke memang sama je? Siapa yang boleh jawab? Dia akan jadi berbeza. Ada beza. Okey, betul. Lagi, okey. Dalam suratul Fatihah ada 14 sabdu. Yang ni semua kita kena tahu Ada 14 sabdu.
Jadi 14 sabdu ni ibu dan ayah, 14 sabdu ni dia ada 14. Kalau dalam matematik 14 tolak 1 13. Tapi kalau dalam suratul Fatihah 14 kalau kita tolakkan dengan 1 jadi kosong, telur ayam, tak dapat apa. Sebab itulah ibu dan ayah, sabdu ni penting. Mestilah ingat, betul sebab dah kena rotan dengan mak arwah mak dulu. Masya Allah Aisyah. Oh, mak garang bila ajar ngaji. Masya Allah. Ibu dan ayah, cuba tengok Alhamdulillahi Rabbi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sabdu kan? Di dalam sabdu, dia sebenarnya syaddah. Tashdid. Dia mesti baca dalam keadaan tebal. Sebab apa? Sebab dia ada 2 huruf kat sini. Bila Rabbi, tanda sabdu ni sebenarnya dia ada 2 huruf kat sini. Rabbi, Rabbi. Ini tanda sabdu. Siapa yang dekat sini baru tahu, boleh tak komen baru tahu? Tak apa, jangan malu, ibu dan ayah. Siapa yang baru tahu, tanda sabdu ni sebenarnya 2 huruf kat sini. Sebab tu kita kena baca tebal. Rabbil, Rabbi. Mizah kata baru tahu. Alhamdulillah. Ini rezeki anda, siapa yang baru tahu. Jadi ibu dan ayah, sekarang ni cuba tengok dekat sini. Lowi baru tahu, Yati baru tahu. Alhamdulillah. Sekarang ni, cuba tengok kat sini. Bila kita baca, dengan sabdu, dengan tak ada sabdu. Tadi ramai komen, berbeza. Ya betul. Sekarang ni, makna dia berubah ke tak berubah? Makna kalau kita baca iya, dengan kita baca iya, makna dia berubah ke tak berubah? Alah Ustaz, salah sikit je pun. Tak sebut sabdu je pun Ustaz. Bagilah Ustaz. Bukan Ustaz yang kena bagi. Bukan Ustaz yang kena bagi. Tapi ulama' sendiri sebut berubah. Anda boleh rujuk dalam tafsir Ibnu Kathir. Memang ada tunjuk. Bila kita baca dengan sabdu, maksud dia apa? Kepadamu lah ya Allah kami sembah, kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Itu maksud dia. Kalau kita baca dalam keadaan betul. Tetapi kalaulah kita baca tak ada sabdu, hilangkan sabdu, makna dia akan berubah. Jadi apa? Daripada kepadamu lah ya Allah kami sembah, makna dia akan berubah menjadi kepada cahaya matahari lah kami sembah, kepada matahari lah kami memohon pertolongan. Kepada matahari lah kami sembah, kepada matahari lah kami memohon pertolongan. Orang yang sembah matahari adalah agama Majusi, orang kafir. Siapa yang baca dalam keadaan sengaja boleh jatuh kafir, boleh jatuh kafir, na'udzubillah. Kalau baca sengaja, minta maaf. Sebab itulah ibu dan ayah, kita kena ingat, Allah bagi kita peluang dalam hidup kita ni ibu dan ayah untuk kita beramal. Sampaikan Saidina Ali sebut apa? Jahil tu satu dosa. Kalau kita beramal tanpa ilmu, sebenarnya kita merosakkan amalan ibadah kita. Sebab itulah ibu dan ayah, jangan sesekali kita baca dalam keadaan begini. Ustaz nak tanya kepada anda, siapa yang dekat sini yang nak tips dan formula daripada Ustaz? Siapa yang nak? Siapa yang nak tips dan formula daripada Ustaz bagaimana nak baca iyaka ini dengan betul? Siapa nak? Siapa nak komen nak? Formula ni anda tak boleh dapat kat mana-mana. Cuma dalam live Ustaz saja. Sebab apa? Sebab kami yang cipta sendiri formula ni. Selama 10 tahun kami mengajar, kami buat satu formula untuk anak-anak murid. Beribu anak murid kami belajar. Dan Alhamdulillah semua dapat belajar dengan baik dengan formula kami. Siapa yang nak? Komen nak? Ibu dan ayah. Lagi semangat anda nak belajar, lagi semangat Ustaz nak berkongsi ilmu kepada anda. Ramai komen nak Alhamdulillah. Ustaz minta satu je. Boleh. Ustaz minta satu je. Ustaz nak minta anda fokus saja. Fokus dan ambil ilmu ni sampai mati. Boleh? InsyaAllah. Nak Ustaz. Okey. Dengar betul-betul. Formula ni adalah formula yang kita sebut sebagai formula 2T. Bukan 2T minyak motor tu tau. Bukan 2T minyak hitam tu apa. Bukan. Tapi 2T
adalah kita tekan dan tahan. Tadi anda semua dah belajar kan? Iya. Tanda sabdu dia ada 2 huruf. Iya adalah iya. Okey. Ada 2 huruf. Ada 2 iya. Jadi cara kita nak sebut iya, kita tekan. Menekan hamzah dan juga ya yang pertama, lepas tu barulah kita tahan huruf ya yang kedua. Dengar betul-betul Kita menekan hamzah dan juga ya yang pertama, lepas tu baru kita lepaskan ya yang kedua. Tekan, baru tahankan ya tu, baru lepaskan ya. Okey, macam ni contoh. I. Tekan hamzah dan juga ya, lepas tu tahankan ya dekat sini. Iya, baru lepas. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu baca dia. Siapa yang dapat? Siapa yang dapat formula ustaz, boleh tak anda komen dapat? Kalau anda berlatih 100 kali setiap hari, insya-Allah anda tidak akan salah selama-lamanya. Insya-Allah. Kalau anda betul-betul berlatih. Jadi cuba anda sebut iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu baca dia. Kepadamu lah ya Allah kami sembah, kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Itu maksud. Sebab itulah ibu dan ayah berlatih macam ni setiap hari insya-Allah. Bak kata Imam Ghazali, ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Kalau tak boleh ambil semua, jangan kita tinggalkan semua. Sebab itulah Saidina Ali kata apa? Saidina Ali kata jahil itu adalah satu dosa. Orang yang beribadah tanpa ilmu, dia sebenarnya akan merosakkan amalan ibadah dia. Sebab itulah ibu dan ayah, kalau contoh, kita nak bukan saja kita tertukar huruf. Kalau kita matikan huruf tu pun, tak boleh. Contoh, kita baca dalam tahiyat akhir. At-tahiyyah. Tapi kita sebut at-tahiyyah. At-tahiyyatu. Makna dia pun tak seperti apa yang kita baca. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ustaz nak tanyalah soalan. Boleh tak Ustaz nak tanya soalan? Sebelum kita nak sambung. Di hari akhirat nanti, apa dia amalan yang pertama sekali yang Allah akan tanya kita di hari akhirat? Boleh tak jawab komen di bawah? Apa dia amalan yang first sekali, yang pertama sekali yang Allah akan tanya bila semua dah binasa? Kita akan menuju ke padang mahsyar. Di hari akhirat nanti, apa dia amalan yang Allah akan tanya di hari akhirat? Apa dia ibu dan ayah? Dekat akhirat. Allah akan tanya solat. Betul semua. Allah akan tanya solat dulu. Kalaulah Al-Fatihah kita ni baca dalam keadaan betul, cukup rukun dan syarat di dalam solat, insya-Allah Allah akan terima solat kita dan semua amalan-amalan kita yang lain semua Allah akan terima. Tapi kalau Al-Fatihah kita pun dah tak betul, tak cukup rukun dan syarat di dalam solat, macam mana Allah nak terima solat kita? Kalau solat kita pun Allah dah tak terima, amalan-amalan kita yang lain semua akan menjadi sia-sia saja ibu dan ayah. Sia-sia. Sebab itulah ibu dan ayah kena ingat. Kita sembahyang, kita beribadah kepada Allah untuk ibadah kita diterima. Cubalah kita bayangkan, bertahun-tahun kita sembahyang, rupa-rupanya kita baca dalam keadaan kita menghina Allah. Orang yang menghina Allah boleh jatuh kafir, betul tak ibu ayah? Kita nak sembahyang, kita nak dapat pahala. Tapi kita tiba-tiba dapat dosa. Selalunya orang dapat dosa ni masuk ke mana? Bukan setakat kita dapat dosa, solat kita sudah terbatal.
Kalau batal, kena ganti balik solat. Siapa yang dekat sini sanggup nak ganti balik solat dia? Setahun, 5 tahun, 10 tahun. Nak kodokkan balik solat dia bertahun-tahun. Siapa sanggup? Tak ada siapa yang sanggup, betul tak ibu dan ayah? Sebab itulah ibu dan ayah, Ustaz nak tanyalah kepada anda semua. Sebelum kita nak mulakan, boleh tak bagi dekat Ustaz masa 5 minit saja? Ustaz nak tanya kepada anda. Siapa yang dekat sini yang nak Ustaz bantu anda untuk betulkan semua kesalahan-kesalahan yang ada dalam suratul Fatihah daripada A sampai Z dan betulkan semua rukun qauli di dalam solat? Siapa yang nak? Siapa yang nak, boleh tak komen nak? Dan Ustaz nak bagi tahu kepada anda, Ustaz cuma nak untuk 20 orang yang betul-betul nak saja. Siapa yang nak? Komen nak. Ustaz nak kumpulkan 20 orang, komen. Ustaz nak kira dulu 20 orang yang betul-betul nak belajar. Yang betul-betul nak belajar kerana Allah, yang betul-betul nak berubah kerana Allah. Ustaz nak 20 orang saja. Ibu dan ayah, Ustaz nak bagi tahu kepada anda. Siapa yang betul-betul nak belajar? Dan Ustaz nak minta maaf sangat-sangat, Ustaz tak mampu nak buka banyak-banyak. Sebab apa? Kita ni grup yang kecil. Kita tak mampu nak buka untuk ramai orang. Dan staf kita ni tak ramai. Dan Ustaz nak bagi tahu, Ustaz nak pastikan yang dapat belajar 20 orang ini, anda semua akan dapat belajar sampai pandai, sampai mahir. Sebab apa ibu dan ayah? Ustaz nak pastikan anda semua lepas daripada belajar ni dapat belajar keseluruhan. Daripada A sampai Z, satu persatu, huruf demi huruf. Ustaz akan berikan kepada anda 15 jam video kelas pengajian yang anda akan dapat belajar. 15 jam video, anda akan dapat belajar bagaimana cara nak sebutan sifat makhraj huruf yang betul. Bagaimana syarat-syarat sah Fatihah yang betul. Dan bagaimana cara kita nak baca dalam keadaan mengikut hukum tajwid dan memahami makna-makna dalam surah Fatihah. Siapa yang dekat sini nak solat dalam keadaan khusyuk di dalam solat? Ibu dan ayah, Ustaz nak bagi tahu anda bukan sahaja belajar sendirian. Ustaz nak anda dan juga family anda pun dapat belajar bersama-sama. Family kita. Allah sebut dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada api neraka. Satu family anda dapat belajar dan anda boleh belajar bila-bila masa saja. Dan Ustaz nak bagi tahu kepada anda, kita nak berikan kepada anda 2 modul. Belajar bersama dengan Ustaz dan anda akan dapat lagi 2 buku yang boleh dijadikan panduan kepada anda. Modul yang lengkap yang anda tak boleh dapat dekat mana-mana. Cuma dalam live kita saja. Dalam company kita, kita akan berikan kepada anda 1 kitab tahsin suratul Fatihah. Anda akan dapat belajar daripada A sampai Z, 100 lebih kesalahan dalam suratul Fatihah. Nabi sebut, La solata biman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah solat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kita akan pastikan anda dapat baca Al-Fatihah. Yang kedua, kita akan berikan kepada anda 1 kitab. Untuk anda betulkan takbiratul ihram, tahiyat, selawat dan juga salam. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Bagaimana anda nak bezakan qa dengan ka, bagaimana nak bezakan a dengan a, bagaimana nak bezakan ha dengan ha, satu persatu huruf demi huruf. Okey, baik. Ibu dan ayah, untuk 20 orang. Siapa yang nak hadiah? Siapa nak hadiah, boleh tak komen kat bawah nak hadiah. Untuk 20 orang yang terhad, kita akan berikan kepada anda 3 hadiah free gift kepada anda. Yang betul-betul saja nak dapatkan. Komen nak hadiah. Ustaz nak bagi 3 hadiah kepada anda. Yang berbentuk, Ustaz nak berikan kepada anda 11 video syarat sah Fatihah di dalam solat. Betapa merdu bacaan anda. Kalau anda tak reti syarat sah Fatihah, tak ada guna juga. Kita akan berikan kepada anda 11 video syarat sah Fatihah di dalam solat. Anda bukan sahaja dapat belajar hukum tajwid, Ustaz akan pastikan anda dapat belajar hukum-hukum fiqh komplit, ibu dan ayah. Ni, Ustaz akan bagi. Dan Ustaz nak bagi lagi 1 kepada anda, 1 kitab tafsir suratul Fatihah. Bukan makna Al-Fatihah tau. 1 kitab tafsir yang lengkap,
dalam Al-Fatihah daripada ayat pertama sampai ayat ke-7 untuk kita memahami dengan lebih mendalam. Moga-moga kita dapat solat dalam keadaan khusyuk. Siapa yang nak khusyuk dalam solat? Kita akan bagi. Percuma tau, percuma. Kita akan berikan kepada anda lagi satu kitab 10 amalan suratul Fatihah. Siapa yang ada hajat, anak dia nak exam ke, nak minta murah rezeki ke, nak minta keluar daripada masalah ke, nak pasang pendinding ke, nak elakkan daripada terkena sihir, santau dan sebagainya, buku ini anda tak boleh dapat kat mana-mana. Kami sahaja yang ada, kami kumpulkan daripada para ulama dan rangkumkan dalam satu kitab. Bila kita dah kita dah mahir baca Al-Fatihah, insya-Allah kita boleh amalkan mengikut kaifiat yang diajar ibu dan ayah. Ini yang mengikut para ulama dan juga hadis Nabi SAW yang kita boleh amalkan mengikut hajat kita. 10 amalan ini. Ini ustaz bagi percuma. Nak hadiah ilmu ustaz saya kanak-kanak, tak ada masalah, Louis. Okey, baik. Ibu dan ayah, ustaz rasa ustaz nak tambah lagi lah hadiah, boleh. Ustaz rasa tak cukup lah kita nak bagi 3. Ustaz nak pastikan semua yang ada dalam live ni rasa berbaloi dapatkan. Ustaz nak tambah lagi 2 hadiah, boleh tak ke tak nak? Tak apa, ustaz nak tambah lagi 2. Ustaz nak tambahkan lagi hadiah, ustaz nak berikan kepada anda e-book. E-book ni anda boleh buka melalui telefon boleh, komputer boleh, semua boleh. Tablet pun boleh. Ustaz akan bagi e-book 500 amalan sunnah dalam kehidupan anda. Selalunya kita amalkan mungkin 10 sunnah, 20 sunnah, tetapi ustaz nak bagi 500 sunnah. Dan ustaz nak bagi lagi wirid dan doa dalam dan selepas solat ini untuk anda amalkan wirid-wirid dan doa. Ibu dah, ustaz nak bagi 5 hadiah. Mungkin ada yang tanya dekat ustaz, ustaz, ada ke harganya? Ibu dan ayah, ustaz nak bagi tahu, ada sedikit harga, sedikit harta yang kita kena keluarkan. Tapi ibu dan ayah, anda semua jangan risau. Kita ni tak ada bayaran bulanan, tak ada bayaran mingguan, tak ada tahunan, tak ada. Anda semua cuma kena bayar sekali saja seumur hidup. Satu kali seumur hidup ni, anda dapatkan sekali je. Anda boleh belajar bersama dengan family. Kalau dah habis belajar, anda boleh bagi kat 10 orang, 20 orang, 30 orang. Bagilah kat sesiapa. Ustaz halalkan segala ilmu yang ada dekat dalam ni. Yang penting ustaz nak anda belajar. Itu je yang ustaz nak. Boleh? Ibu dan ayah. Okey. Mungkin ada yang tanya, ustaz, berapakah harga dia? Ustaz nak bagi tahu harga sebenar harga dia adalah RM RM230. Siapa yang sanggup? Siapa yang sanggup nak keluarkan duit, nak menggunakan rezeki yang Allah bagi kat dia untuk dapatkan ilmu? Siapa yang sanggup? Boleh tak komen sanggup? Ustaz nak ucapkan tahniah kepada anda semua yang sanggup nak dapatkan dengan harga 230. Tapi ustaz nak bagi tahu kepada anda. Pada hari ini, insya-Allah Ramiza kata, Ramiza Begum, sabar. Tahniah Ramiza. Dalam live ustaz tak nak ambil 230 anda. Ustaz akan berikan kepada anda diskaun berpuluh-puluh ringgit dan kita ada voucher live. Voucher dalam live untuk anda dapatkan diskaun dengan harga diskaun buku modul ustaz dengan berpuluh-puluh diskaun. Berpuluh-puluh ringgit. Boleh ibu dan ayah? Ustaz rasa ustaz tak nak buang masa lagi. Dan ini sangat-sangat terhad dan kita nak dekat Zohor. Zohor saja kita akan tutup insya-Allah. Jadi ustaz tak nak buang masa. Siapa cepat dia dapat. Anda kena berebut sedikit ibu dan ayah. Kita buka untuk 20 kekosongan. Dan sesiapa yang nak COD, dia nak order dulu, dia nak bayar kemudian pun kita ada insya-Allah. Anda boleh buka COD insya-Allah. Okey, baik. Tanpa membuang masa, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, ustaz letak beg kuning sekarang. Cuba ibu dan ayah tengok berapa harga yang anda dapat, ibu dan ayah. Bagi tahu dekat ustaz. Cepat dapatkan. Ibu dan ayah, siapa yang dekat sini nak buat COD, nak order dulu, nak bayar kemudian pun tak ada masalah. Anda nak ustaz hantar depan mata anda, nak tengok buku modul depan anda, baru nak bayar, tak ada masalah. Anda boleh order dulu, bayar kemudian, tak ada masalah. Dari Singapura, siapa yang daripada Singapura kena DM kami. Pergi dekat page kami, DM kami insya-Allah. COD, boleh COD. Tapi daripada Singapura tak boleh. Kita Semenanjung saja boleh COD. Sebab kita dekat KL.
COD, okey. Siapa yang dekat sini nak COD, dia tak tahu cara nak online, dia susah. Anda boleh buat COD dengan mudah. Order dulu sekarang, bayar kemudian. Dapatkan offer dalam ni. Sebab kita cuma bagi hadiah dalam live saja. Salam Ustaz, nak COD, saya go KL. Ramizan nak go KL? Lebih baik senang kita hantarkan ke sini. Kalau kat KL lagi cepat dapat. Masya Allah. Salam Ustaz, saya nak COD. Okey. Siapa yang dekat sini nak COD tapi tak tahu cara nak COD? InsyaAllah Ustaz akan boleh. Ustaz nak bagi tahu siapa yang dapatkan modul Ustaz? Dah belajar. Tapi tiba-tiba anda rasa macam tak pandai-pandai belajar. Ustaz nak bagi tahu ini jaminan dan janji Ustaz kepada anda. Siapa yang dapat modul Ustaz tapi tak pandai-pandai, Ustaz akan bagi balik semua duit anda. Tapi buku ni, kamu tak payah bagi balik. Anda semua bagilah kat orang lain supaya orang yang dapat belajar. Setakat daripada hari ni, berpuluh ribu orang yang dapat modul Ustaz. Tidak ada seorang pun yang pulangkan balik. Alhamdulillah. Ustaz rasa sangat bersyukur kepada Allah. Ini dah janji dan jaminan Ustaz. Ustaz, saya nak COD. Okey, sekejap. Untuk siapa yang nak COD, saya hendak dari Capri. Okey, tak boleh COD. Okey, sekejap. Kalau daripada Singapura memang tak boleh COD. Siapa yang nak COD, Ustaz akan ajar cara nak COD. Mudah, cepat dan pantas. Sekejap. Nak COD, anda cuba tekan kat beg kuning kat bawah tu dulu. Tekan beg kuning kat bawah. Dekat bawah tu ada COD. Sekejap, Ustaz nak tunjukkan. Kejap lagi Ustaz akan tunjukkan komen-komen. Ini semua komen-komen orang yang dah dapatkan modul Ustaz. Alhamdulillah. Saya Johor. Johor boleh. Tapi kalau Johor, alamat dia berhampiran dengan Singapura, selalunya tak ada COD. Tapi kalau Johor, ada sekitar tu dia memang dipadamkan COD tersebut. Kalau boleh, minta kat saudara-saudara ke adik-beradik dekat sekitar situ untuk buat COD. Ataupun guna akaun orang lain. Okey, baik. Siapa yang nak COD mudah. Cuba bagi tahu kat Ustaz berapa harga. Okey, ni cara nak COD. Mula-mula tekan beg kuning kat bawah. Tekan, dia akan keluar macam ni. Pastikan anda beli dengan voucher. Dekat tangkap. Boleh. Cuba try. Beli dengan voucher, dapat dengan harga murah. Bagi tahu kat Ustaz berapa harga yang anda dapat. Kalau anda dapat dengan harga bawah 200, itu memang rezeki anda. Dapatkan sekarang, jangan lambat-lambat, ibu dan ayah. Dapatkan dengan harga voucher live dan voucher diskaun. Tekan segala mak nenek claim yang ada dekat ni. Tekan claim ke apa ada dekat situ. Tekan, beli dengan voucher, dia akan keluar macam ni. Alamat, pastikan anda isikan alamat dengan betul. Allah Rabbi. Okey. Ibu dan ayah, kita ada lagi 14 saja lagi kekosongan. Kita ada lagi 14 saja lagi kekosongan. Cepat. Siapa yang nak? Sebelum Zohor. Kita ada 14 saja lagi kekosongan. Tekan, pastikan anda isi alamat. Jangan isi alamat orang lain. Ataupun jangan isi alamat kat tepi pantai ke, dekat tengah-tengah laut ke, tak boleh. Sebab kalau contoh, runner kita tak dapat hantar ke depan rumah anda, dia akan tunjukkan COD tu gagal. Nanti anda tak boleh buat COD dekat TikTok lagi. Jadi siapa yang nak, tulis alamat, tengok berapa harga yang anda dapat. Kalau bayar seumur hidup buat pengajian, buat sampai bila? Bila-bila ukhti. Anda boleh belajar bila-bila masa sahaja. Dan anda boleh belajar, bila dah habis belajar ni, anda boleh bagi kat orang lain. Bagilah dekat adik-beradik, bagi katlah ke mak ayah, bagi kat jiran-jiran, bagi kat pengantin baru ke, bagi kat siapa-siapa. Sebab modul kita ni, video kita semua tidak ada expired date. Jangan risau. Anda boleh belajar bila-bila masa dan anda boleh belajar sampai bila-bila. Seumur hidup sekali saja seumur hidup anda dapatkan. Bila anda tekan, tengok kat sini ada COD. Siapa nak COD tadi? Anda tekan COD kat sini. Tekan COD, tekan cash on delivery kat sini. Dia tunjuk kat atas ni, bahasa Inggeris ni payment. Tekan kat sini, tekan buat pesanan, dia akan keluarkan 6 kod number. Bila TikTok anda register number, dia akan, anda kena isikan 6 kod number, terus dapat. Itulah COD. Mudah, cepat, pantas. Dalam masa 3 ke 5 hari, insya-Allah kita akan terus hantarkan kepada anda. Siapa yang nak buat COD? Masya Allah. Kita ada lagi
10 sahaja lagi kekosongan, ada 10. Kita nak dekat Zuhur, ibu dan ayah. Zuhur 1:13 minit. Kita ada lagi 10 sahaja lagi kekosongan. Siapa yang nak cepat tekan beg kuning sekarang? Kita ada lagi 10 sahaja lagi. Ada lagi 173 orang ibu dan ayah. Okey, baik. Sekarang ibu dan ayah, Ustaz nak tunjukkan kepada anda. Semua komen-komen orang yang dah dapatkan modul Ustaz. Baik. Sekarang ni tengok dulu please addkan cik. Jangan risau, Ramizah Begum, anda DM kami, admin kami, insya-Allah kami akan balas. Daripada Singapura ke, Brunei ke, Indonesia, insya-Allah kami dah order Ustaz COD, alhamdulillah. Cik not high tech. Oh, tak ada masalah, jangan risau. Kami akan bantu anda. Kami akan wasabi anda. Dah order Ustaz COD, masya-Allah. DM tak tahu. DM tu anda pergi dekat page Ustaz Khabar, profil kami. Tekan mesej, insya-Allah kami akan balas. Admin. Okey, baik, masya-Allah ibu dan ayah. Ustaz nak minta maaf, kita 164 orang. Kita ada lagi 9 sahaja lagi kekosongan. Ada lagi 9. Cepat dapatkan offer ibu dan ayah, kita belajar. Jangan risau dalam bab rezeki. Kalau kita bersedekah, Allah akan ganti 10 kali ganda. Ini kan pula kita gunakan rezeki kita untuk ilmu akhirat. Sekali sahaja seumur hidup untuk kita gunakan. Dah banyak kita gunakan duit untuk dunia, julung-julung kali kita gunakan untuk hari akhirat. Jangan kita rasa rugi. Sebab apa? Sebab Allah akan gantikan balik duit kita. Jangan risau. Sebab yang bagi rezeki tu Allah. Allah yang boleh ambil balik rezeki tu, Allah boleh tambahkan lagi rezeki tersebut. Kalau niat kita tu betul, niat kita nak belajar kerana Allah, kita gunakan sedikit duit kita untuk kita belajar bersama dengan ahli keluarga. Sebab itulah Ustaz nak bagi tahu kepada anda. Ni, ini semua feedback. Yusuf kata dah terbaik Yusuf. Kita ada lagi, Allah Rabbi, minta maaf sangat-sangat ibu ayah. Minta maaf sangat-sangat. Kita ada lagi 7 lagi kekosongan. Ada lagi 7. Last 7. Modul Ustaz, cuba komen bawah berapa anda dapat harga. Daripada 230, berapa harga yang anda dapat? Cuba bagi tahu, sebab Ustaz tak boleh tengok harga dia. Yang boleh tengok cuma ada yang tengok tengah tonton live ni je. Yang Ustaz tak tahu harga dia berapa. Sebab dekat sini, keluar dekat page Ustaz ni 230 harga dia. Memang dia keluar 230, dia tak keluar yang diskaun. Sebab yang diskaun cuma penonton saja yang boleh nampak. Cuba komen berapa harga yang anda dapat. Okey. Ni semua orang yang komen yang dah dapat kamu dulu Ustaz. Okey, ada yang kata alhamdulillah banyak manfaat yang saya dapat dalam modul ini. Banyak juga kesalahan yang saya dapat perbetulkan. Bila nak baca Al-Fatihah, saya akan baca perlahan-lahan dahulu dan beri perhatian lebih kepada perkataan-perkataan yang selama ini saya baca salah. Nak cakap Al-Fatihah tu sempurna masih belum cukup rasanya. Saya terus praktis dan lancarkan bacaan saya. Ada yang kata syukur alhamdulillah. Modul Rukun Al-Qauli ini sangat bagus dan bermanfaat. Sebab ada kesalahan yang buat saya selama ini yang tapi saya tak sedar. Jika tidak, saya terus baca dalam keadaan makna yang salah. Teruskan usaha Ustaz dan tim dalam menyebarkan kebaikan dan kefahaman orang ramai. Banyaklah. Semua banyak komen-komen kat dalam ni. Ustaz tak larat nak baca semua. Anda pergi kat beg kuning, cuba tengok sendiri, baca sendiri. Alhamdulillah berpuluh ribu orang yang dah dapatkan modul Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz rasa sangat bersyukur. Kita jangan, kalau kita berkira dengan Allah, Allah akan berkira dengan kita. Betul tak ibu dan ayah? Nak masuk sekolah kena bayar. Nak masuk universiti kena bayar. Nak masuk sekolah agama, belajar ilmu agama pun kena bayar. Kami, selama 10 tahun kami nak ambil masa buat modul ini. Dan kulit buku ni semua adalah sedikit harga kos yang kita keluarkan. Tapi ibu dan ayah, keuntungan yang kami dapat, kami nak bagi tahu awal sedikit sahaja. Yang penting, sebab apa ibu dan ayah, kami sebenarnya rasa rugi. Kami rugi ni kami tak kisah sebenarnya. Kalau kami dapat dengan rugi. Sebab apa? Cuba bayangkan, anda dapatkan modul-modul ini, anda boleh bagi ke orang lain, suruh orang belajar. Sebab tu ibu dan ayah, bila anda dah habis belajar, anda nak bagi kat 10 orang pun boleh, 20 orang, 30 orang, bagilah. Ustaz halalkan segala ilmu yang ada dekat dalam ni. Cuma Ustaz nak satu je. Ustaz nak anda belajar.
semangat nak belajar tu mesti ada. Belajarlah, sebarkanlah satu Malaysia, sebab itu maklumat kami. Kalau boleh, kami nak satu Malaysia ni. Orang daripada Singapura pun boleh belajar, orang daripada Brunei, Indonesia pun belajar. Tapi kami khusus, kami orang Malaysia, kami nak kalau boleh satu Malaysia ni pandai baca Al-Fatihah. Sebab apa? Sebab ada statistik yang mengatakan bahawa 80% umat Islam di Malaysia tak boleh baca Al-Fatihah dengan betul. 80%. Sebab itulah ibu dan ayah, Ustaz harapkan kepada anda semua untuk betul-betul belajar. Usaha sedikit, habiskan sedikit duit, guna sedikit rezeki yang Allah bagi kat kita, yang dah berpuluh-puluh ribu Allah dah bagi kat kita untuk beli ni. Untuk bagi ke orang lain, bagi ke anak-anak kita. Dulu ada seorang ibu daripada Singapura. Bravo Yankee. Masya Allah, Bravo Yankee. Bravo Yankee dapat dengan harga 135. 138. 230. Diskaun sebanyak RM92. Masya Allah. Itulah rezeki anda. Ustaz nak ucapkan tahniah kepada anda siapa yang dapat diskaun dengan harga yang tinggi. Tahniah kepada anda semua. Ustaz buka lagi. Kita ada lagi 5 minit. Kita ada lagi 5 minit. Kita ada lagi 5